wujud katanya lilijah. Mana wujud lilijah? Dengan ketiga. Mana ijaz? Allah menjadi sesuatu tanpa contoh. Yang mana ijaz? Menyebut katanya tak menjadi sesuatu nak contoh oleh. Mungkin bergamu. Yang kayak contoh mah roh berat. Kena gambar ni. Lizatnya tentu lebih awal. Ya. Jadi wujud Allah adalah lizat. Wujud katanya lilijah. Ya, lilijahnya tiga wujud Allah. Tiga wujud bentuk. Ayah tiga lahir kita yang tabik tak bukut tiga bentuk. Ya, ayah tu ngertinya tiga lah wujud. Berangsur-angsur dunia. Ya, ban pajanji awak pun khalaqa Allahul ladzi khalaqas samawati. Ya, wate pulahi mana khalaqanya mengizharkan. Wate pulahi sakai lahi. Wate pejut tiga. Wate pengaturan di berbeza. Awal pulahi ayah ni. Dua pulahi ni. Ya, pada hakikat di yang wate pejut lagu tiga pejut Allah. Tapi wate ni putren wate ni pejut sakai. Ya, wate ni pulahi sakai berbeza. Awal ni pulahi ayah ni. Aduh, lahir ni nyata khalaqa tu. Anak tu dia bijak. Ya, kali tu Allah lagi khalaqas sama. Langit kalau bijak awal. Tiga orang yang menduduk. Ya. Cuma Allah ni ciptakan saja. Yang wajib berasul mustahil pun harus sabuk. Jadi menghidup. Ya. Jadi untuknya sabut dapat itu la yafsihul ibadat illa bimarifah. Hansah ibadat si roh-roh. Hamba kecuali dengan makrifat.